Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa syafi'ina wa rasulina maulana wa qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur ke Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia kita semua dapat berkumpul di dataran Shah Alam pada malam ini. Tak ada hujan, langit terang molek. Saya ingat ke dalam 1000 orang yang malam ni. ICT ya 1000. Sebab lalu ikut ICT tadi nampak kereta dekat 30 buah dah. Jadi alhamdulillah, orang muda geng kita. Dia orang tanya malam ni, Ustaz dia nyanyi ke? Dia tu mesej tanya dalam BBM, tanya dalam Facebook. Dia tu malam ni nyanyi ke? Pasal dia tengok satu banner tu hiburan, persembahan hiburan oleh Ustaz Adha ini. Tadi ada pula tu orang kata nyanyi lagu benda lah ni. Dia tengok baju abang. Baca lagi, boleh dah. Ya? Nyanyi kita mana lain ya? Tak ingat bawa seluar. Jadi tadi ada slot hiburan, ada nasyid, ada zikir. Slot saya malam ni macam sama, iaitu daripada email-email kita kumpulkan ada beberapa soalan menarik berkenaan dengan countdown, dengan hiburan. InsyaAllah soalan itu telah dikutip dan saya akan jawab pada malam ini. Boleh? Panas kalau kat sini. ICT dekat je. Lama tak naik atas petak pun. Kali tak akhir itu dengan siapa? Maya Karing ke? Jadi insyaAllah saya akan menjawab beberapa kemusykilan daripada orang-orang muda kita berkenaan soalan tu istimewa juga lah. Lebih kurang 6 atau 7 soalan berkaitan dengan hiburan, masalah sambutan masalah menyambut tahun baru Masihi dan mungkin dan ada selebihnya. Pak Mani sungguh Bipah. Awak dah doa ni. Jadi kita tunggu ada seorang yang akan baca soalan. Ada bagi tak? Assalamualaikum Ustaz. Apa soalan tadi? Assalamualaikum semua.
Hidung sama, hidung sama. Cuma answer aku sikit. Itu pun pasal resto Ustaz. Pasal kecil je. Makan belacang besar sikit. Ingat je kaki mana. Macam ada nasi tak? Macam habis datang. Boleh Ustaz, kita nak mula sekarang. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa khabar katakan salam semua? Sihat ya? Okey, jadi malam ni saya dapat email daripada pengemail lah. Di mana soalan-soalan di mana soalan-soalan ni di email kepada Ustaz. Saya pun ambil password. Lepas tu pun saya soalan ni dapat sini. Saya boleh baca soalan dia Ustaz. Jadi soalan pertama saya tak tahu nama dia, siapa dia. Tapi yang bertanya kan, saya nak tahu hukum sambut countdown. Bukankah ini perayaan orang bukan Islam? Soalan dia Ustaz. Jadi bagaimana jawab Ustaz? Soalan pertama dia tanya hukum berkenaan dengan countdown. Dia kata bukankah ini perayaan orang kafir, perayaan bukan Islam? Countdown tu kenapa? Kau tu kira lah ke bawah. Kira ke bawah. Macam dia sambutan lah. Sakit kira pun. Dia kira macam dia kalau malam malam 2011 ke 2012. Maknanya dia malam tu mana raya lah ni. Tahun baru. Kita tahu dia. Kecil-kecil lah musuh tau. Oh dia jangan. Dia tak boleh watch sini. Dia dari 2011 ke 2012 dia tunggu waktu kan. Bukan countdown, count up. Naik sebelah dari 2012. Kalau kita tak tahu Ustaz, time-time tu kita biasa duduk masjid semua. Baik. Dengar boleh. Jadi orang pun ramai dah ditanya mana ni buat countdown juga ni Ustaz. Buat ni hal ni. Bukan saja soalan orang sini, awak tanya mulu, tanya dalam Facebook, dia kata bukan perayaan orang kafir. Kata ulama-ulama, dia countdown ni bukan perayaan. Dunia, masyarakat dunia ni dia ada macam-macam tahun. Tahun muda, tahun Masihi, tahun Islam. Ada lagi tahun-tahun lain. Kalau kita akan masuk di Thailand, saya pergi minum air tu dekat Narathiwat, berhenti minum air, tengok soal kapal dia tahun 4,000 lebih. Wah, ini tahun 4,000 lebih. Takut salah, soal kapal salah. Dia tahun muda 4,000 lebih. Jadi tahun Masihi ini ikut oleh orang Barat. Kita menggunakan tahun awal Muharram, tahun Islam, kalender hijrah kita. Jadi yang jadi haram tu bukan maknanya daripada tahun lama ke tahun baru ikut kalender Masihi. Haram tak haram ni perbuatan kita. Jadi cara sambutan itulah yang menyebabkan haram. Macam kata babi hidup congok atas kursi. Nak nyerung babi. Tak haram hukum ni. Yang haram tu makan babi. Tu baru haram. Jadi haram ni perbuatan kita. Nampak? Al-muta'alliqu bi'af'alil mukallaf. Yang berkait dengan perbuatan manusia. Jadi cara sambutan tu yang menjadikan haram. Minum arak. Berjoget tak tahu benda sedang orang tepi penolong macam jatuhlah payah wujud.
kita haram. Jadi kita ni alhamdulillah malam ini nampak satu alternatif. Kita puji pihak penganjur memberi pilihan. Nak pergi mana malam ni nak ada di dataran Shah Alam. Ya. Berbalik pasal babi tadi. Babi ni kena nak halal, letak Q, barbecue. Halal ni. Boleh ngajar tau. Kalau ayah pergi pondok. Jangan ikut. Google. Okey, nak tu pada soalan kedua. Clear ke ada soalan nak tanya pada berkenaan dengan countdown ni? Count up, ya. Aku pun dah tukar count up. Okey. Jadi tambah tak? Ada nak tambah? Tak ada. Alhamdulillah. Jadi soalan kedua ya, nama tidak diletak juga. Dia soalan yang bertanya, apa hukum main bunga api? Ada semua soalan ni. Apa hukum main bunga api? Mana elok soalan ni? Pasal malam ni orang tembok bunga api. Tak, mana? Mengundang dua congek. Boleh bagi? JKK MKCC KACC. Malam ni tembok bunga api. Baik, ulama-ulama mengatakan setiap perbuatan yang membazir dia tidak ada harus. Kalau membazir dia tak ada harus. Wajib dengan sunat kalau jauh lagi. Benda yang membazir dia pusing antara makruh dengan haram. Jadi bunga api ni membazir, sama ada makruh ataupun haram. Kalau kita beli bunga api maknanya 13 riyal, 20 riyal, 30 riyal, nak main kapung tunjukkan anak, kalau tangga itu makruh. Tak siapa makruh yang membazir yang haram. Membazir yang ikhwanus syayatin, membazir hak saudara syaitan, ialah membazir yang melampau batas. Bunga api saja 40,000, bunga api 80,000, 250,000. Kalau menggunakan duit orang ramai, lebih-lebih lagi haram. Jadi kena jaga benda lagu ni, jangan sampai haram. Nampak? Hak kita sendiri pun kalau membazir lebih pada haknya, jadi haram. Macam kita pakai jam, kita beli jam hak monek 5,000, membazir. Nampak? Sampai 150,000, 200,000 ulama kata haram. Siapa boleh buat masjid jangan ni. Nampak? Jadi kalau ratus-ratus ribu untuk bunga api, ini dah dipanggil membazir, melampau batas. Nah, kalau bunga api 15 riyal, 20 riyal untuk main, itu makruh. Apa makna makruh? Ma yusabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'il. Kalau kita buat tak dapat dosa pun, tapi kalau kita tak buat boleh pahala kerana kita selamatkan harta kita. Tapi jangan siapa balah dalam bak mengapi, dia bukan perkara mungkar, dia masalah amalan kita. Jadi kita beri nasihat pada pihak berkenaan, kalau bolehlah selagi mana pasarana untuk rakyat, untuk kemudahan orang ramai belum lagi lengkap, jadi kurangkanlah bunga api ratus-ratus ribu lagi. Pentingkan rakyat ni dulu. Kalau hak beli begini tak ada masalah. Main tengok kita bunga api ngecung ni ada kalanya haram luar ni. Kalau siapa putus tangan haram, putus tangan bini main putus jari bini dulu. Kalau laki kita ada adik dah. Jadi ada satu orang tu, dia tua dia ni jenis tak dibangun dah, tapi gahit plebe. Nampak? Plebe tahu tak plebe?
Membebel. Orang kita panggil tok somas. Jadi popek tak cakap nak larang. Bunyi sama mulut, jadi nak tidur tak boleh. Jadi yang natu orang baik ni seorang ni, ni beli ngecium bola ni tutup tak betul. Senyak tu, dapat mati. Dia kata dosa buat dia tadi. Awak ngecium bola. Jadi bunga api kalau main biasa makruh, kalau melampau atas sampai ratus-ratus ribu, hukumnya tak syok lagi pada haram ni. Wallahu a'lam. Alhamdulillah ya. Kadang-kadang orang silap, dia penting bunga api, bunga tayar tak nak tukar. Apa kereta? Tak masalah ya. Sekarang kita bawa yang semalam. Show semalam. Okey, jadi soalan ketiga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pastikan nombor. Saya berhenti di traffic light masa lampu merah. Ini soalan dia. Boleh tak saya jalan sebab dekat tengah malam? Lagi pun tak ada sebuah kereta pun di situ selain kereta saya seorang je. Kereta tapi seorang. Saya berhenti di traffic light masa lampu merah. Boleh tak saya jalan sebab masa tu tak ada orang, tinggal kereta saya seorang aja. Jadi bila tak tengok apa nak tengok. Soalan ketiga. Kita tak ada bom. Dia berhenti traffic light tengah malam, boleh tak dia jalan? Lampu merah. Dah dia seorang. Jalan. Seorang ni tak ada masalah. Dia tanya waktu soalan gini. Kita tanya tak. Jadi dia takut haram kau lampu merah. Pasal dia kata kalau kita langgar lampu merah haram. Tak haram, langgar tiang lampu haram. Ini langgar tiang, harta rakyat haram. Jadi kalau berhenti tengah malam orang tak ada. Dia tujuan buat lampu ni kerana orang sibuk ke tak sibuk? Kerana sibuk. Jadi kalau tengah malam sibuk tak, dia sebuah kereta ada. Tak sibuk, tak ada sibuk jalan. Peluang dia situ. Sebab tu dia kalau maknanya dia buat traffic light tu kerana ada sipang tak betul. Sebab ada sipang yang tak ada kereta. Macam di kapal ada sipang. Ada dah ni dia nak buat traffic light. Dah kereta sepulang kau tu traffic light awak benda. Jadi nanti dah dia seorang jalan ni. Ni kadang-kadang berhenti juga. Berhenti tak gerak. Kuning beri dah tu. Pukul 2 pagi berhenti. Minta ni ke lampu merah. Bukan kita nak suruh langgar lampu merah, tidak. Tapi masalah ukur tu mayaso rabang garik baru nak mayaso. Orang bang zuhur nak mayas subuh. Tapi kalau undang-undang hak manusia tu berhenti tengah malam, dia buat main sibuk. Masa sibuk untuk maslahat orang ramai. Dan kita berhenti tengah malam tu buat benda situ. Dia nak langgar tak berani. Takut trafik ada. Trafik pun dia pukul 3 pagi. Trafik nyigau tak ada. Dia tidur tu. Berhenti tak berani. Kita kata jalan. Tak boleh start pasal mana tahu kot trafik lalu. Tu hidup. Ini masalah. Jadi masalah ini dalam 4 peraturan hukum dunia ni dibuat untuk maslahat orang ramai, untuk menolak mudarat. Bila tidak ada mudarat, dia ada tasamuh, dia ada lebih kurang pada peraturan manusia. Yang tak ada tawar-menawar ialah hukum Allah. Yang tak ada lebih kurang adalah peraturan yang dibawa datang kepada kita oleh Islam, oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau tak ada orang, jangan terus tengok dulu kiri kanan, depan belakang. Jalan, nama-nama jalan-jalan berlekung. Nampak tak ada orang. Kadang-kadang yang banyak insiden itu tak ada orang, lekung. Pada lekat sudah magat laun. Allah.
malam-malam berhenti. Siapa tu boceng kau tahu kan? Sempurnakan saya. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan seterusnya, soalan keempat. Betul ke ada orang kata alat muzik itu najis? Betul ke ada orang kata alat muzik itu najis? Dia ada soalan ni, dia kata betul ke tak alat muzik itu najis? Betul lah. Memang najis. Gitar awak kena tiap ayam. Jadi najis ni kalau kita belajar dalam kitab-kitab fiqh, benda yang keluar daripada kemaluan, darah, nanah, binatang hak najis dua, anjing babi dalam mazhab Syafi'i. Nampak? Binatang-binatang lain hak mati tanpa sembelih, melainkan manusia, haiwan, ikan dengan belalang. Hak lain kalau mati najis. Alat muzik ni kita tak dengar lagi najis. Nampak? Pegang piano kena basuh tangan. Apa tu? Pasal nak sembahyang ni. Dah mana basuh kaki tu? Nah, gigit-gigit gula banu ubi tadi. Jadi pelik benda kita tu nanti. Bukan. Jadi hak salah. Bukan zat gitu. Bila kita pergi main tu, siapa dah ingat ke sembahyang bang? Dah ingat kepada perintah Allah. Di situ menjadikan haram. Batulah. Kalau kita kata haram, semua dah tahu benda. Jadi benda hak tinggal. Kalau benda ni tak molek, Allah tak akan sediakan kepada kita. Sebab tu kena tengok dua perkara hak manusia suka. Hak manusia suka lah, muzik dan nyanyian. Muzik ni bunyi-bunyian dan nyanyian. Nampak? Dua ni manusia suka. Nak kata haram tak molek, tak boleh. Dalilnya Allah sediakan muzik dan nyanyian di dalam syurga. Dalam mana-mana kita hadis pun dalam bab nikmat syurga ada sebut bahawasanya dalam syurga ada muzik, dalam syurga ada nyanyian. Bermakna dua benda ni benda yang molek. Benda molek saja boleh masuk dalam syurga. Benda tak molek tak boleh masuk dalam syurga. Jadi yang jadi tak moleknya orang yang bawa muzik tu, bukan muzik tu. Orang yang bawa muzik. Nampak? Tengok dia budak-budak dia ikut ke muzik siapa. Siang tengok ke dia layang ke muzik lepas dak sembahyang tak apa jadi bodoh ke ku. Orang mana muzik dengar kok lagu tapi dia dengar orang ngajar. Boleh kena rukun sok sembahyang batas sembahyang ni muzik pagi petang siang malam. Dah dia tak kenal siapa diri dia, kenapa dia dicipta. Apakah perintah Allah, apakah tugas sebagai khalifah, tanggungjawab dia dengan anak bini dia, dengan negara, sama-sama jiran sekampung, dia tak erti. Kerana muzik semua. Jadi yang haram, yang salah, yang tak molek ialah manusia yang melayang muzik itu. Dalilnya yang masuk neraka kat ni gitar ke orang? Yang masuk neraka kat ni drum ke orang? Tak ada lah mana-mana lagi jumpa di padang mahsyar jujur piano nak masuk neraka. Mereka orang tanya dah mana ni? Piano, drum, gitar masuk neraka. Piano kata, tak mayang. Yang masuk neraka siapa? Orang yang main muzik. Jadi dia tak kena kendalikan muzik, dia masuk neraka. Nampak? Adakah dia boleh salahkan muzik? Tak. Nampak? Salahkan diri dia. Sebab tu kalau kita ni ada basic ni mana kita ada asal, kita boleh jadi siapa saja, melainkan benda yang haram dengan totok. Batu orang dah ada basic agama, tak ada masalah. Dia menjadi penghibur, dia dalam dasar dan sempadan. Dia jadi pemuzik dia adalah bukan untuk melalaikan manusia. Nampak? Jadi yang salah, yang najis ialah akhlak manusia yang kotor, perbuatan manusia yang tidak molek. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah.
Ada soalan dia tanya kita tak? Mami Saya saya kan najis. Tak penuh, kotak kereta dalam jambang. Oh, dalam awal. agak tambah bedaknya. Kita nak kemah. Kemah sikit. Okey. Jadi bisa dia pula. Tadi jumpa belakang tu. Dia kata lah, saya dia tu macam dia. Nampak macam ada imam muda. Ada lagi ustaz. Tunggu orang kata, tak kata. Dia kata tidak apa jadi imam muda dari itu penting sabuk. Kita tengok dah cerita lama ni. Mula-mula cari imam muda, tengok lama sikit macam Nepal tak? Ada lah mari sikit. Okey. Jadi kita teruskan dengan soalan kelima Ustaz. Oh ni pelik sikit lah. Kita baca tadi 3 kali kita baca Ustaz. Soalan dia berbunyi, hari itu saya bawa kereta melalui highway LPT. Saya tembur laju sebab tak ada orang masa tu. Meter kereta saya 180 km per jam. Tiba-tiba ustaz potong saya berdesut macam pesing. Bohong sekali. Oh, jadi soalan dia, berapa meter kereta? Bohong sekali. Hari itu, sekali lagi saya ulang. Hari itu saya bawa kereta saya melalui highway LPT. Saya tembur laju sebab tak ada orang masa tu. Meter kereta saya 180 km per jam. Tiba-tiba ustaz potong berdesut macam pesing. Jadi soalan dia, berapa meter kereta ustaz masa potong kereta saya? Nak mampu aku. Tapi duduk soalan dia. Dia jawab apa ni? Dia lari 180 kita potong lagi. Berapa meter ustaz? Meter saya tu. Cuma dah kali tak ada orang. Jadi orang kata duk kena rokmo sama ekor. Nah, kakak siapa juga. Jadi orang kata ustaz ni, jangan laku tinggi lagi lebih pada 180. Dah kena sama. Jadi dah 300 lebih dia dah itu sejik. Nah, itu pun tak ada orang. Nah, buka lampu 203, 204. Kalau ada orang baru 400. Saya pun ingat dia laju dah saudara. Jadi tak ada orang tak boleh. Tak ada orang sekali. Sebab kalau satu kita kena surat 141. Baru ni kena 81 km sejam. Kerana di situ 70. Ada rambut. Ada rambut muka tak ni? Dia tengok dari jauh. Kata, mana aku yang jadi tak handsome ni? Situ 70 lagi 8 lalah 200 tak kena. Jadi yang 200, 204 tak kena. Tapi jangan kebor video-video. Kalau dia ada mari buat senyap dah lah. Kena laju lah mana dia Ustaz? Sekejap je. Sekejap je. Daripada Adriano je. LPT. Ada soalan tu, boleh Ustaz. Tapi sebaru kita semua je. Ajarannya biasa je. Nak soalan seterusnya tak? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari tu saya dengar dalam YouTube. YouTube Ustaz kata kalau isteri solehah akan nyanyi dan hiburkan hati suami di rumah. Saya ulangi.
Hari itu saya dengar dalam YouTube, Ustaz kata kalau isteri yang solehah akan menyanyi dan hiburkan hati suami di rumah. Dah kalau suara isteri dah sedap, kena nyanyi juga ke? Oh, baik, salam, maaf. Itu memang jadi kita kata juga. Ya sebenarnya bukannya wajib suami isteri itu menyanyi, tapi wajib maknanya menghibur suami. Sama ada hibur tu dengan senyum, hibur tu dengan menyanyi, hibur tu dengan, kalau dulu dia bersyair. Dia bersyair. Suami nak tidur tu dia baca syair, baca gurindam, baca sajak. Ni cerita dulu-dulu lah. Maknanya cara beginilah maknanya mengeratkan hubungan antara suami isteri, kasih sayang. Sebab kita duduk dengar lagu kalau mana orang puan lain, hebat mana pun suara dia. Dia bukan penghibur kita. Penghibur kita isteri kita. Dia yang basuh baju kita, dia yang beranak-anak kita, dia yang sedia makanan kita, yang sapu pakaian kita, dia rumah kita, dia sapu, dia bersih apa semua. Itulah penghibur nombor satu. Jadi dia tanya dah kalau isteri suara dah sedap, kena nyanyi juga. Tak ada masalah. Suami bukan nak suara sedap. Kalau suami nak suara sedap, dia suruh orang lain nyanyi. Dia beli CD, dia dengar, tapi dia nak dengar suara isteri dia. Bukan nak suruh sedap, nak suruh nyanyi. Kerana nyanyi kadang-kadang isteri nyanyi, kita rasa seronok. Walaupun tak sedap, tapi suka tak? Suka. Kita nak tidur, dia duduk atas kepala katil, belah-belah pelayar pun dah hidung kita. Dia pun nyanyi, Pak Membang melintang jalur dia dah sedap pun. Jadi dah sedap pun bini kita, dah comel pun bini kita. Kalau sedap bini orang, anak orang. Jadi kalau suami ni, kita perempuan bila kahwin, kita ni adalah maknanya penghibur dia. Sama ada dengan senyuman atau gaya jalan kita. Isteri dia jalan ni, suami terhibur tak tengok. Tak cakap ni, dia tengok isteri dia jalan, lembek lutut saja tak. Memang MC gitu, tak gitu je. Itu isteri yang pandai. Tapi biasa ni tak pandai. Dia jalan luar, kalau dia masuk jabat, baru dia jaga langkah, catwalk. Dia ni kaki jabat depan suami ni elephant walk. Jadi diri seorang perempuan, diri seorang isteri adalah hiburan daripada ujung rambut sampai ke ujung kaki. Hiburan suami dia. Suami dia suruh cakap, biarlah cakap itu menghiburkan suami. Suami suruh menyanyi pun nyanyian itu menghiburkan suami. Bahkan apa benda yang dia buat, dia akan menggembirakan suami. Biar suara tak sedap pun, tapi isteri kita yang mengeluarkan suara. Bila isteri kita, maka dialah yang paling terbaik di dalam alam ini. Kerana kita suami dia, dia isteri kita. Allahuakbar. Betul Ustaz. Tapi saya nak tahu, saya nak kahwin lagi. Tapi betul Ustaz kata. Belum juga, belum lagi. Betul kan yang budak nikah ni.